Hanya dengan RM10, itu bukanlah harga tiket untuk menyaksikan perlawanan bola sepak. Tetapi ia adalah peruntukan yang diberikan kerajaan negeri terhadap Persatuan Bola Sepak Kelantan bagi mengurus mahupun membangunkan bola sepak di negeri itu. Namun dengan amaun sekecil RM10, apalah agaknya jenis pembangunan yang mampu dilakukan? Saya juga ada menyebutkan tadi sedikit rasa terkilan saya kerana kerajaan negeri Kelantan hanya menyediakan RM10 bagi program pembangunan bola sepak negeri. Artinya hanya peruntukan token tanpa sebarang peruntukan disediakan daripada sejumlah 150 juta pelbagai pemberian oleh kerajaan negeri kepada pelbagai pihak. Jadi kita harap kerajaan negeri harus mempertimbangkan semula peruntukan RM10 saja kepada pembangunan bola sepak. Itu bukan kepada KAFA. Itu baru pembangunan bola sepak di Kelantan. Jadi kalau daripada RM10 untuk KAFA mungkin RM5 lah harapnya. Tambah Datuk Seri Anwar, KAFA akan membuat rayuan kepada kerajaan negeri bagi menambah peruntukan dan dalam masa yang sama berusaha mencari lebih banyak tajaan. Beliau ditemui dalam sidang media selepas melancarkan Kelab Penyokong Cyber Kelate.net dan kejohanan futsal anjuran kelab itu. Datuk Seri Anwar yang baru dipilih selaku Presiden KAFA pernah menyatakan kekesalannya terhadap kedaifan kemudahan sukan di Kelantan. Bagaimanapun beliau percaya di sebalik kekurangan tersebut, skuad Kijang mampu bangkit khususnya dalam saingan Liga Premier musim ini. Skuad Kelantan yang dibimbing Norizam Bakar dalam proses persediaan akhir musim baru Liga Malaysia, namun semalam skuad Kijang itu tewas 2-3 kepada PKNIS dalam perlawanan persahabatan.